Okey, hari ni ada dapat sebiji DES fuel injection. Dia masalah dia semput-semput tau. Owner dah tukar TPS apa semua, dah check apa semua, fuel pump dia dah tukar. Tapi sama juga. Bila saya check, api dia pecah tau. Nanti saya tunjuk je. Okay, tengok api dia besar. Nampak? Dia lebih tu pendek tau. Dia kena rapat pun ada. Jauh tak ada. Api dia pula merah. Ni saya cuba kuih yang lain tengok. Okey, cuba tukar kuih ni. Tengok apa beza dia. Sebelum ni motor dia semput-semput tau. Timing tak ada. Timing dia tak betul. Selalu kalau macam ni, orang tukar apa ni, TPS lah, apa semua kan. Macam RS, Honda RS pun sama macam ni, selalu kena. Dia kadang kuih pelap, kita check kuih pelap tu api dia. Macam tadi api dia besar, tapi pendek tau. Dia pecah. Dia patutnya api dia kena tajam tau. Ni saya tukar ni, brand lain punya ni, aftermarket. Api dia. Ni jauh pun dia boleh tau. Api dia kecil je. Api dia tajam tau. Macam tadi, api dia besar tapi pendek. Dia kena rapat macam ni baru ada kan. Kalau yang ni jauh pun mak dia ada. Selalu yang tu lah coil. Tak payahlah check benda lain dulu apa-apa, check api plug dulu. Ramai orang silap macam tu lah. Check TPS lah apa semua. Macam Honda RS pun banyak yang kena coil plug. Tak kira motor baru, kadang motor tak sampai setahun pun dah kena. Okey, dah settle. Dia masalah dia semput-semput tau. Dia macam TPS problem. Tapi masalah dia coil dah. So saya pakai yang ni, brand ni. Okey lah, api dia pun panjang, kuat, stable lah. Dia api tak besar tapi api dia tajam. Yang tu yang kita nak. Dia kena, sebenarnya motor ni kena api tajam tau. Lagi satu, harga pun murah.